أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat sambung lagi pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin siri yang pertama yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung lagi pada muka surat yang ke-159. Dari muka surat 159 ni kita berhenti pada minggu lepas, yakni surat yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tulis surat ni suruh tentera-tentera Islam ni baca di hadapan golongan murtad. Ini surat nasihat dan juga surat nasihat sekali dengan ancaman terhadap golongan murtad ni. Sebagaimana kita sebut, semua kita sebut pada zaman Sayyidina Abu Bakar meritah 2 tahun 3 bulan 3 hari ni, ancaman dalam yang terbesar adalah ancaman golongan murtad. Dan kita baca dah pada beberapa minggu lepas, yakni ada 13 semua. Ada 13 golongan, 13 puak kabilah yang mengancam keselamatan negara Islam Madinah. 8 kabilah mereka murtad disebabkan mereka tak si bayar zakat. Nak jadi Islam, nak mayabah tapi tak si bayar zakat. 8 kabilah. Dan 5 kabilah lagi, kabilah-kabilah pemimpin mereka mengaku menjadi nabi, nabi palsu. Daripada 5 tu satu orang, seorang nabi palsu, orang puai. Orang tino jadi nabi juga. Nama saja. Nanti kita akan baca satu persatu. Jadi 8 campur 5 jadi 13. 13 ancaman yang perlu dihadapi oleh tentera Islam Madinah pimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita baca dah pada minggu lepas surat Sayyidina Abu Bakar kepada golongan murtad ni. Jadi kita sambung lagi pada malam ni muka surat 159. Okay. Pada kata dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada orang mukmin dengan menyebut firman Allah Taala. Ini semasa Nabi wafat. Bila mana Nabi wafat, gagal pada pagi Nabi wafat tu, semua orang tak boleh terima, maka Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Tu kita baca dah pada minggu lepas. Okay, kita sambung lagi pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar, surat Sayyidina Abu Bakar kepada golongan murtad. Sebab kebanyakan hak murtad ni dia kata, oh Nabi mati dah bah Islamnya, tak kena bayar zakat dah lah. Ya wa alasan Nabi wafat dah. Maka mereka pun berpaling daripada agama Islam. Okay. Maka Sayyidina Abu Bakar sambung, faman kana innama ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat
wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut wa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum hafidhun li amrihi muntaqimun min aduwwih. Sesiapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya baginda sudah wafat, sudah mati, sudah wafat. Dan sesiapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya dia maha hidup dan tidak sekali-kali mati. Dan Allah tidak pernah mengantuk ataupun tidur, sentiasa memelihara urusannya dan bertindak terhadap musuhnya dengan balasan yang setimpal. Bila mana kita baca ayat ni teringat Tok Guru Ajadi hafizahullah ta'ala pernah cerita dalam ceramah dia ataupun di kuliah duha dia. Dulu, zaman dulu, lama lah, berapa tahun tak tahulah, ketika mana kita berada dalam Pakatan Rakyat, ada diskusi antara kita dengan parti hak bukan Islam hak duduk dengan kita mula. Antara diskusinya berkenaan dengan hukum jenayah. Tok Guru cerita, ada pemimpin bukan Islam hak duduk dengan kita mula ni kata, jolo kau Tuhan, kalau betul Tuhan ni saya kau kita, buat apa ya kerak tangan kalau orang curi? Kalau betul Tuhan saya kau kita, dah dia kata mak pak ni kalau saya kan anak you tak tel derah-derah anak you siapa kerak tangan dak. Dia maku Tok Guru pun jawab. Tok Guru kata Allah saya kau kita ni lebih saya pada mak pak kita saya kau kita lagi. Mak pak kita saya kita baby kita kecil baru beranak ni, dah habis teruk dia jaga pukul 2 pukul 3 pagi ngatuk dah saya. Pok dulu hak tidur pukul 11 tidur dah pok jaga baby. Pamok lah jaganya. Pamok dia sampai pukul 2 pukul 3 mengatuk dah. Menera dah, tak tahan tak tidur malam meh. Tapi Allah saya kau kita jaga kau kita ni, Allah Taala kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ni bukan setakat tak tidur, ngatuk pun dok jaga kita. Ya sayanya Allah kepada kita. Pak kena kerak tangan tu. Kerak tangan ni sebab dia buat salah. Supaya kita lah ada kecil mani. Doktor pun kata kena kerak kaki ni. Ada berat doktor ni kejar nak kerak kaki orang. Tak ada orang kata lagu tu. Tak ada. Tu sama sakit kecil mani tu kena atas diri dia je. Curi ni gejala masyarakat. Buat nyanyi ke masyarakat. Apa tu kena kerak tangan tu. Bukan dia saja hak jadi masalah, habis orang hak kena curi ke apa rumah masuk curi tu habis. Dia merana hidup masyarakat tu kerak tangan tu. Setara badan kita saja. Dah setara badan kita kalau ada kecil manis doktor kerak kaki pun. Nalai setara mana pun. Maka senyap tu kata senyap dik go lawan. Allah ni pisah dah kita dengan dia nya. Lawan pula hukum Islam lah ni. Mana mereka kalah hujah dah. Tetapi mereka degil tak terima keadilan Islam. Ada hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sama lagi. Wa inni usikum bi taqwallah wa hazzikum wa nasibikum minallah wa ma ja'akum bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa an tahtadu bihudahu wa an ta'tasimu bidinillah fa inna kulla man lam yahdihillahu dallun. Sesungguhnya aku berpesan agar kalian, ni orang hak murtad ni, semua bertakwa kepada Allah dan keadaan kalian bergantung kepada Allah. Aku juga ingin berpesan supaya kalian mematuhi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar kalian mengikuti petunjuknya dan berpegang teguh dengan agama Allah. Maka sesungguhnya sesiapa yang tidak mendapat petunjuknya, dirinya akan sesat. Jadi ayat surat Sayyidina Abu Bakar mula-mula duk memujuk lagi. Suruh masuk Islam, baliklah pada agama Nabi. Nabi wafat dah pun agama Nabi tinggal gini-gini. Mujuk lagi, mujuk. Jadi surat dia uslub Sayyidina Abu Bakar untuk tarik balik orang murtad ni kembali pada Islam. Wa kullu man lam yu'afihi mubtalan wa kullu man lam yu'inhu Allahu makhzulun faman hadahu Allahu kana muhtadiyan wa man adallahu kana dhallan. Sesiapa yang tidak diselamatkan oleh Allah, nescaya ditimpa bencana. Dan sesiapa yang tidak menolong agama Allah, maka hinalah dirinya. Siapa dia tak tolong agama Allah, bukan Allah tu jadi lemah. Tak, kita hak hina kalau kita tak tolong agama Allah. Apa tu kita tiap-tiap pagi maya subuh kita baca doa kunut. Kita mazhab Syafi'i ni dah sunat ab'ad nah doa kunut ni. Mana sunat ab'ad ni kalau kita tinggal, sunat kita sujud sawi. Ni kita mazhab Imam Syafi'i dalam bab doa kunut maya subuh. Antara doa kunut tu gapo kita baca? Muka kita baca ku arak tu gak. Pakai baca bisa dak lah tu. Antara kita sebut fa innaka taqdi wa la yuqda alaik.
Ni kita sebut sini. Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tiap-tiap pagi kita duk sebut tu. Kita duk ikrar kepada diri kita. Fa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak hina orang yang memperjuangkan agama Allah. Tidak hina orang yang taat pada Allah. Kita duk sebut. Walaupun kita miskin setara mana, lemah setara mana, tapi kita duduk di agama Allah, jual agama Allah, tak hina kita. Kita sebut ada doa kuno. Fa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak hina, tidak rendah orang yang mengikut perintah Allah. Innahu la ya'izzu man fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man adait. Dan tidak hebat, tidak bisa, tidak hebat orang hak lawanmu ya Allah, orang hak musuh denganmu ya Allah. Wala ya'izzu man adaita. Tidak hebat, tidak gagah, tidak megah. Tidak hebat pun orang hak lawan agamamu ya Allah. Kaya setara mana dia pun tak mayabel lawan agama Allah, lawan perjuangan Islam, tak hebat. Hina dia walaupun dia hebat setara mana pun. Tiap-tiap subuh mai doa kunut kita duk baca hak tu. Fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Kita dah sebut tu. Tu makna doa kunut kita tu. Ada. Maka saya nak bakal kata sini, sesiapa yang tidak menolong agama Allah maka hinalah diri dia. Sesiapa yang mendapat hidayah Allah maka memperoleh petunjuk, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka sesatlah dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Ini ayat Quran. Saya nak bakal sambung lagi. Walam yuqbal minhu fid dunya amalun hatta, ini kena betul bagi dia, hatta yuqarribahu. Kena begitu bagi dia, hatta yuqarribahu. Tu gajian dia baca yuqarribahu. Hatta yuqarribahu. Walam yaqbal minhu fil akhirati sarafun wala adlun. Yuqarribahu dah. Seterusnya Allah tidak menerima amalan seseorang itu di dunia sehinggalah mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah tidak menerima di akhirat nanti sebarang taubat dan harta terbesar daripada orang hak murtad ni. Wa qad balaghani ruju'u man raja'a minkum an dinihi ba'da an aqarra bil islami wa amila bihi ightiraran billah wa jahalatan bi amrih wa ijabatan lisyaitan. Baru saya nak bakar masuk pada isi penting dalam surat ni. Telah sampai ke pengetahuanku, pengetahuan saya nak bakar, tentang adanya dalam kalangan kalian golongan yang kembali kepada agama dahulu, dah murtad balik pada agama asal setelah masuk Islam, dan mengamalkan ajarannya kerana ragu terhadap Allah. Balik pada agama asal, lepas tu beramal dengan agama jahiliah balik kerana ragu terhadap Allah disebabkan kejahilan tentang perintahnya dan memenuhi ajakan syaitan. Syaitan sini nabi-nabi palsu. Duk dengar nabi-nabi palsu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinn fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'saliz zalimin badala. Surah Al-Kahfi. Dan ingatkanlah peristiwa ketika kami, yakni Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka mereka sujud malaikat iblis. Dia berasal daripada golongan jin, maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Oleh itu patutkah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka itu ialah musuh bagi kalian. Amatlah buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu musuh kalian yang mesti dijauhi tipu dayanya, kerana sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi penduduk neraka.
lagi. Wa inni ba'astu ilaikum fulanun fi jaishin minal muhajirin wal ansar wat tabi'in bi ihsan wa amartuhu alla yuqatila ahadan wa la yaqtulahu hatta yad'uhu ila da'iyatillah faman istajaba lahu wa aqarra wa kaffa wa amila salihan qabila minhu wa a'anahu alaihi. Aku telah mengutuskan seseorang. Seseorang sini dalam surah Asar tu disebutlah nama pemimpin, nama panglima tentera Islam tu. Moga Sayyidina Abu Bakar ni atas kepada 13 orang kabilah 13 kabilah hak murtad ni. Maka Sayyidina Abu Bakar sebut, aku telah menghantar panglima nama sekian-sekian. Kepada kabilah masing-masing. Kita baca dah sebelah kabilah hak Sayyidina Abu Bakar khususon diketuai oleh Sayyidina Khalid Al-Walid. Disebut nama panglima-panglima perang dalam surat tu. Aku telah mengutus seseorang kepada kalian bersama bala tentera dalam kalangan muhajirin dan ansar serta pengikut yang setia. Aku memerintahkan panglima perang tadi supaya tidak memerangi sesiapa atau membunuhnya sehinggalah terlebih dahulu mengajak kembali semula kepada agama Allah, agama Islam. Jangan serai dulu, ajak masuk Islam balik. Kalau tak terima baru serai. Okay. Sesiapa yang menerima ajakan kepada Islam, mengakuinya dan beramal soleh, nescaya ia diterima dan diberikan pertolongan kepadanya. Okay. Wa man aba amartu an yuqatilahu ala dhalik summa, ni kena betul dah, summa la yubqa, qaf tu bagi hatta. Untuk belajar dia baca qaf tu bagi hatta, kalau kitab je qaf bagi bawah, dak qaf bagi hatta. Summa la yubqa ala ahadin minhum qadira alaihi wa an yuharriqahum bin nar wa yaqtulahum kulla kitlatin, qaf tu bagi bawah, kulla kitlatin. Dah Alkitab kau bagi atas istilah kulla qitlatin wa an yasbiyan nisaa wadh-dharariyah wa la yaqbal min ahadin illa al-islam. Dan sesiapa yang membangkang lawan tak usah masuk Islam mula, hak murtad ni tak usah masuk Islam mula, maka aku memerintahkan untuk memeranginya kerana kesalahan yang dilakukannya dan menghapuskannya sehingga tidak tinggal seorang pun daripada kalangan yang tertangkap ni, golongan murtad ni. Okay. Lalu mereka dibakar dan seorang demi seorang dibunuh. Ni berat hukum murtad bagi golongan yang mengacik Islam ni. Kalau ikut hukum Islam ni pun dibunuh. Ya hukum murtad ni kita sebut dah hari tu. Kalau dia murtad seorang dia, tok ancam orang lain, okay, maka disuruh taubat, kena pergi kerusuh. Kalau ni gak majlis agama, jabat agama, contoh jabat agama tu pak, kena bawa orang ni hak murtad seorang dia ni pergi kusuh, yustatabu, diminta suruh taubat. Ada khilaf ulama mana? Ada ulama kata 3 bulan, ada ulama kata 5, ada ulama kata 3 hari, ada ulama kata siapa dia mati suruh dia taubat. Kalau dia tak mengancam orang Islam lain. Tapi kalau dia murtad, dia tubuh NGO, ajak orang Islam lain murtad juga, hak ni suruh taubat, kalau tak juga kena hukum bunuh. Sebab dia mengancam agama Islam dan mengajak orang Islam gigi murtad juga. Kebanyakan hak murtad ialah lagu tu lah ni. Dia lagu tu mengajak orang. Dah kalau demo nak pergi joget, nak terkinja-kinja, demo sore sudah buat dalam disko lah. Ni budak daripada disko hak tertutup bawa tubik pergi Bukit Bintang, tengah-tengah jalan, tengah bandar Kuala Lumpur, jantung negara Malaysia. Bukit Bintang tengah Kuala Lumpur, duk berjoget. Kita tengok video, gelemar nampak. Allahu Akbar. Hak pakai tudung, tok pakai tudung, ada belakang situ. Dah. Anjuran Kementerian Tourism Malaysia, Kementerian Pelancongan. Allahu Akbar. Ada tu, dia tak pergi, sibuk kerja lain, tak mari rasmi. Demo ada kuasa. Tiba-tiba demo tak sekat, walaupun demo tak pergi, berat demo tu. Kita tak apa, kita tak ada kuasa. Kita boleh lawan dengan mulut lagu ni, hati tak reda, muka tak ada kuasa. Demo ada kuasa, boleh sekat benar penganjuran tu. Dah, muncul dia kata ada kerja lain, tak mari majlis penutup. Tak mari pun demo ada kuasa. Demo ada kuasa, tak sekat benda-benda lagu ni. Okay. Berat kita tengok, malu negara Malaysia, negara Islam lagu ni. Allah sembuh festival muzik. Allahu Akbar. Super disco dah tengah-tengah. Bukan sehari, bukan malam 3 hari 3 malam. Allahu Akbar. Dia berat setahun ni. Jawi mufti buat fatwa kata tak boleh haram. Majlis agama Islam wilayah Persekutuan Jawi pun kata tak boleh
Jangan pergi haram. Tapi itulah hakikat sebenarnya. Mari 1000 fatwa setara mana pun, kalau yang memerintah tu saing boleh buat. Tu nak kata, nak royak law ni nya, pentingnya kuasa politik ni. Kalau kita tak ada kuasa politik, marilah fatwa 1000 fatwa pun, tok guru besar mana buat fatwa pun tak boleh buat apa-apa untuk kita sekat daripada penganjuran tadi. Ni ada kata politik tak sabit dosa pahala. Dia boleh membayar bil, boleh pergi haji, kat tak apa lah kita nya. Apa yang berita ikut ya. Lah ni jadi lagu tu, Dah. Penganjuran. Siapa dia kata, kalau demo tak segi duk rumah tak sama lagi. Kalau demo buat dalam disko tak apa, ikut demo. Lah ni masalah buat secara rasmi Kementerian Pelancongan. Allahu Akbar. Tu ekak mufti wilayah apa marah, menteri agama apa marah. Tapi menteri agama lagu tu lah, boleh hoyak marah lagu tu. Dia kata sebaiknya jangan pergi program yang maksiat. Lagu tu je, supaya kampung lagu tu. Tak sampai tak jadi menteri lah lagu tu. Nak hoyak cabaran dalam negara kita ni lagu tu lah ni. Dia mari pun dia kata, tak apa, tengok ekonomi berkembang. Boleh pelancong daripada negara luar mari. Dia untung pada ekonomi. Itulah bila mana politik tidak disadurkan dengan Islam. Dah tidak dia panggil apa? Tidak diasah dengan Islam, jadi lagu tu. Politik semata-mata nak kemajuan. Politik semata-mata nak dunia. Jadi Islam tinggal tepi. Siapa ada orang Melayu tu kata lagu mana? Kalau duk main cara kau maksiat gini, tak maju negara kita. Melayu tu. Kelantan tahu tu. Tu nak ayat akhir zaman tu lagu tu, kan? Okey, sama lagi. Dia kata ada pun golongan wanita, lalu mereka dibakar dan seorang demi seorang dibunuh. Ada pun golongan wanita dan kanak-kanak pula ditawan. Tidak dibenarkan sesiapa pun bebas di kalangan puak murtad ni, melainkan wajib menerima Islam semula. Orang murtad ni dia wajib kena paksa mereka terima Islam. Ada pun orang kafir asal, kita haram paksa mereka masuk Islam. Tak boleh. Sayang kita hak siya kafir ni, paksa dia ngucap. Tak boleh, tak betul alik kita tu. Tapi kalau dia bekas Islam dah, tiba-tiba murtad, kita wajib paksa dia ni masuk Islam balik. Kan? Famanittaba'ahu fahuwa khairul lahu. Wa man tarakahu falan yu'jizallaha wa qad amartu rasuli an yaqra'a kitabi fi kulli majma'in lakum. Sesiapa yang mengikuti Islam, itulah yang terbaik baginya. Dan sesiapa yang meninggalkan Islam, maka sesungguhnya ia tidak akan dapat melemahkan Allah walau sedikit pun. Aku telah memerintahkan utusanku, panglima perang aku ni, agar membaca surat ini dalam setiap perhimpunan kalian. Belum perang tu, dan Sayyidina Abu Bakar suruh panglima perang ni baca surat ni di hadapan kabilah yang murtad tadi. Okay. Wada'iyatul adhan. Sikit lagi. Fa idza azzana al muslimun fa adhanu kuffu anhum wa in lam yu'adhdhinu ajaluhum wa in adhanu is'aluhum ma alaihim fa in abaw ajiluhum wa in aqarru qubila minhum wa hamalahum ala ma yanbaghi lahum. Lepas tu bila mana tentera Islam mari, nak cek lagu mana kabilah tu Islam ke tak? Kabilah ni bunyi khabar murtad. Lepas tu tentera Islam ni nak cek lagu mana? Islam ke tak ni? Maka Sayyidina Abu Bakar buat panduan kepada panglima-panglima perang Islam ni. Okay. Sayyidina Abu Bakar kata, dan tanda seruan itu adalah azan. Cek di azan. Jika orang-orang Islam melaungkan azan, lalu mereka juga azan, maka berhentilah daripada menyerang mereka. Tentera Islam siapa di pinggir kota kabilah hak murtad tu, ada tentera Islam bila mana habis hak alik kabil, hak kampung, hak kata murtad tu, kalau bunyi dia juga, cek Islam. Tak boleh serai. Gitu. Tapi kalau dia tak balas dengan juga, maka kena pergi serai. Bermakna kampung tadi sudah murtad. Mana azan ni syiar agama Allah. Azan ni syiar agama Allah. Kan? Maka berhentilah daripada menyerang mereka. Jika mereka tidak melaungkan azan, maka bersegeralah menyerang mereka. Jika mereka melaungkan azan, maka tanyakanlah apa kewajipan yang mesti mereka tunaikan. Jika mereka membangkang, melawan, maka seranglah mereka. Jika mereka mengakui Islam, maka mereka boleh diterima semula dan hendaklah berlaku baik terhadap mereka. Ini surat Sayyidina Abu Bakar kepada orang-orang murtad. Okay. Pengajarannya,
Perutusan yang panjang ini, surat hak panjang kita baca ni, menggambarkan tindakan yang diambil terhadap kumpulan murtad itu ditangani dengan penuh bijaksana berdasarkan beberapa pendekatan. Kalau kita baca surat Sayyidina Bakar tadi, Sayyidina Bakar guna 2 pendekatan untuk nak pujuk orang murtad ni balik pada Islam mula. Kalau boleh saya ingat perai, tak sewi perai, nak suruh klik ke Islam mula. Pertama, penjelasan secara motivasi. Ini bagi kesedaran kepada golongan murtad, suruh balik mula pada Islam. Berkenaan ajaran Islam yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pendekatan kedua, menyedarkan mereka yang murtad itu sebenarnya mengikuti kesesatan pemimpin-pemimpin yang menipu dan pembohong besar yang menjadi tentera syaitan. Ini Nabi-Nabi palsu ni. Pelbagai bentuk penipuan dalam kalangan ahli sihir dan ahli nujum sudah dikenali memang berbeza dengan sifat yang diajar oleh Nabi SAW. Nanti kita akan baca. Bapa kabilah ni asal Islam. Tiba-tiba lepas Nabi wafat murtad pun dia. Rupa-rupanya hak Nabi, hak ngaku jadi Nabi, pemimpin dia tu ngaku jadi Nabi. Dan dia guna sihir untuk mengelabui penduduk tu, rakyat dia tu. Maka diakui Nabi ni, mukjizat Nabi. Padahal sihir. Baginda SAW sangat benar dan amanah dalam menyampaikan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang terpelihara. Bahkan baginda SAW juga meninggalkan para sahabat radhiyallahu anhu untuk meneruskan penyebaran ajaran Islam. Mereka yang murtad adalah dalam kalangan bangsa Arab. Bangsa yang sama dipilih Rasulullah SAW menjadi pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka mengerti bahasa Quran. Mereka mampu memahami Islam secara fitrah dan paling dekat. Maka tiada kemaafan bagi mereka melainkan kembali pada Islam. Berbeza pula keadaannya dengan kaum lain. Ada kaum bangsa lain, bangsa ajam ni yang bukan Arab, yang memerlukan penjelasan yang lebih panjang untuk memahami Islam. Perkara ini menjadi hujjah kepada para ulama untuk menetapkan hukum bahawa tiada pilihan bagi bangsa Arab selain daripada menerima Islam secara paksa setelah mereka diberikan masa bertahun-tahun melihat Islam secara amali pada zaman Rasulullah SAW. Kita nak faham agama ni kena berdasarkan ulama. Ada tafsir Quran, tak ada tafsir sendiri, muka bahasa Arab. Dan alhamdulillah, sayang kita ni kerja di Yayasan Pustaka Ummah, Permata Pustaka Ummah. Alhamdulillah, kitab tafsir At-Tibyan untuk Guru Jadi ni 15 jilid. Teban ni. Satu jilid tu 2 juzuk. Tafsir Tok Guru, Guru Jadi kita tafsir Al-Quran penuh 30 juz, 15 jilid. Satu jilid 2 juzuk. Dan alhamdulillah kita tanya sayang kita muka lama duduk tengah susung ni. Alhamdulillah Jakim lepas dah. Dan alhamdulillah ada minggu lepas kita tanya-tanya KDN Kementerian Dalam Negeri pun lulus dah. Jakim lulus dah, KDN lulus dah. Loninya insya-Allah akhir bulan 5 ni akan tubik untuk harga tu berapa. Sakit sikit harga dia ni. Boleh haji beribu juga ni. Muka tafsir 30 juzuk. Tafsir bahasa Melayu pertama dalam sejarah ni, tafsir bahasa Melayu hak moden ni. Tafsir Quran lengkap 30 juz. Akhir bulan 5 ni baru terbit harga dan insya-Allah kita duduk tunggu-tunggu juga untuk beli tu. Tafsir At-Tibyan yang Tok Guru ngajar tafsir di Masjid Rosila Tok Guru 40 tahun, masuk tahun ni 50 tahun dah. Dah 40 tahun, 2 kali balik 2016. Balik kali kedua, jak daripada 2016 sampai 2020 ni untuk kali ketiga pula balik. Jadi 50 tahun untuk mengajar tafsir Al-Quran. Dan di buku ke insya-Allah akhir bulan 5 ni terbit harga. Lah ni dia tengah bincang lagu mana nak letak harga ni. Muka lulus belaka dah ni. Tunggu untuk cetak lah pula. Tafsir At-Tibyan 30 juzuk. Ada tafsir Al-Quranul Karim insya-Allah. Kalau nak beli tu kena cari duit cari duit lalu lah nak beli tu kan, untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian besar daripada pengikut ajaran murtad ni terpesong daripada Islam kerana masih baru memeluk Islam dan jahil terhadap ajarannya. Selain itu mereka murtad kerana ketakutan dipaksa secara kejam oleh pemimpin golongan murtad. Perkara tersebut jelas terbukti apabila sejumlah besar
jumlah mereka telah kembali kepada Islam. Setelah itu mereka menyertai tentera Islam yang menyelamatkan mereka daripada kesesatan selepas pemimpin-pemimpin murtad itu dikalahkan. Maka berduyun-duyun lagi kembali semula kepada Islam serta membuktikan keinsafan mereka dengan berjihad sepenuh pengorbanan melalui harta dan jiwa raga. Maka ramai hak klik semula pada agama Islam. Selepas pemimpin murtad mereka hak ngaku jadi nabi ni kalah belaka, hak rakyat-rakyat pengikut ni pakat masuk mula dalam Islam. Dah. Okey, sikit lagi. Okey, serangan pasukan pertama. Tu surat ni. Kita nak tengok pula dalam sebelah tentera hak Sayyidina Abu Bakar susun tu, kita nak tengok serangan satu sampai habis 13 kabilah murtad yang diperangi oleh tentera Islam, dikalahkan oleh tentera Islam. Tu dalam zaman Sayyidina Abu Bakar ni. Serangan pasukan pertama. Panglima tertinggi ialah Sayyidina Khalid bin Al-Walid, mengetuai pasukan bagi memerangi golongan murtad. Khalid radhiyallahu anhu, Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu diarahkan supaya memerangi pengikut Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi ni antara hak mengaku jadi nabi. Nabi palsu ni Tulaihah Al-Asadi. Dalam kalangan kabilah Bani Asad. Ya, kabilah Bani Asad ni kalau kita tengok alih betul, dia duduk alih atas Madinah, utara Madinah. Ni Bani Asad ni dia duduk alih utara Madinah. Maka dia mula-mula kena serang. Dan kabilah lain yang mempunyai pengikut yang sangat besar. Pengikut dia ni puluhan ribu pengikut. Waktu yang mengancam sangat negara Islam Madinah ni. Okay. Tulaihah merupakan seorang ahli tilik nasib. Tidak nasibnya sendiri, dia tilik nasib orang lain. Okay. Seorang penyair, ahli pidato, pemimpin kabilah dan berpengalaman dalam peperangan. Tulaihah ni dia pernah mari jumpa Nabi. Dia pernah memimpin rombongan kaumnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpura-pura menganut Islam. Ya, kalau kita tengok dalam sirah Nabi, kita baca dah dalam kitab Nurul Yaqin mula. Tahun ke-9 ni dia panggil Amul Wufud. Tahun ke-9 Hijrah. Umur Nabi 62 tahun. Okay. Dan tahun ke-10 Hijrah ni, umur Nabi 63 tahun, ramai Amul Wufud, ramai delegasi daripada semenanjung Tanah Harak ni pakat berkunjung ke Madinah, mari istihar masuk Islam depan Nabi. Ramai antaranya Tulaihah ni daripada Bani Asad ni. Okay. Tapi dia pura-pura masuk Islam dengan memberikan harapan secara bohong bahawa di belakangnya terdapat jumlah yang ramai lagi akan mengikutinya memeluk Islam. Dia kata gini, wahai Muhammad, aku mari masuk Islam ni, mu kena bangga aku ni masuk Islam, masuk agamamu. Sebab belakang aku ni puluhan ribu pengikut aku. Mu kena rasa aku ni berjasa ke agamamu, wahai Muhammad. Sebab aku masuk agamamu. Ya kira lagu tu. Sebab dia tak kira, sepatut dia bersyukur pada Allah, terima Islam. Dia rasa Islam ni terhutai budi pada dia, kira dia masuk Islam. Itu Tulaihah ni masih jumpa Nabi. Okay. Maka Allah Subhanahu wa taala mendedahkan pembohongannya dengan datangnya wahyu daripada malaikat Jibril. Lepas daripada dia kelik tu, malaikat Jibril pun mari royakkan Nabi. Firman Allah Taala, yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Ada surah Al-Hujurat. Mereka, yakni golongan Tulaihah ni, mengira dirinya berbudi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka telah Islam, tidak melawan dan tidak menentang. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, katalah pada golongan pupuk Tulaihah ni, okay, janganlah kalian mengira keislaman kalian itu sebagai budi kepadaku, kepada Nabi. Okay. Bahkan kalaulah sah dakwaan kalian itu sekalipun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepada kalian. Padahal Allah hak bagi hidayah pada mu. Kalau betul mu beriman, Allah hak bagi hidayah. Mu kena berhutang budi pada Allah, bukan Islam berhutang budi pada mu. Ayat ni kata, kerana dialah Allah yang memimpin kalian kepada iman yang kalian dakwakan itu. Kalau betul kalian orang-orang yang benar pengakuan imannya. Rupanya dia mari tu mengaku iman secara bohong. Dia buat lolok. Balik ke kampung dia, murtad dia, ngaku jadi Nabi. Setelah pulang ke kampungnya di utara Madinah tu, dia secara tiba-tiba telah murtad dan mengaku dirinya menjadi Nabi yang menerima wahyu daripada Tuhan.
malaikat Jibril mari jumpa dia pula. Ramai dalam kalangan orang awam menjadi pengikutnya, puluhan ribu jadi pengikut dia. Okey. Walhal, lepas tu apa pengikut dia ni boleh jadi ikut dia tu? Ada sebab dia. Walhal ia berlaku secara kebetulan ketika pengikutnya Bani Asad ni mengalami masalah ketiadaan air yang lazim, yang biasa berlaku di padang pasir. Mungkin hidup pada pasir ni, kan? Ketika dia membaca menteranya, bomo. Oh, ya apa bomo? Orang rakyat dia mari jumpa dia ngaku air tak ada kebulu gini-gini, ya apa bomo baca mentera dia. Okay. Lalu dikatakan kononnya wahyu. Dia kata wahyu. Maka diperintahkan para pengikut supaya mengikutinya ke arah kawasan yang berair. Tiba-tiba mereka menemui sumber air. Nabi sungguh bomo jadi ni. Baca-baca mentera jadi, Nabi sungguh ni. Selain itu, Tulaihah juga membawa ajaran baharu yang menghapuskan amalan sujud dalam semaya. Maya tapi tak ada sujud. Ajaran baru. Ada ajaran sesak kan? Maya dengan niat. Ada maya dengan niat. Ajaran yang pengkau gapo? Ada. Ya tak maya apa kita? Maya dengan niat dia kata. Dia kata, dia pun mari baca ayat Quran. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dia baca Quran. Mung beribadatlah pada Allah, musmayalah sehinggalah mu sampai yakin. Dan mu sampai yakin, gak mu tak nemayalah. Ya tel lagu tu. Sedekah ulama tafsir yakin tu dengan makna mati. Sebab mati ni benda yakin. Ayat tu bermakna mu ibadatlah pada Allah, siapalah mu siapa aja mu mati tak boleh ibadat lah. Hak betulnya. Boleh ke dia kalau mu yakin dah Tuhan tak kena mayabel lah. Pok ajaran sesat. You guna Quran juga tapi tafsir ikut dah. Dah kena beringat tu. Okey. Lepas tu kita nak kepada ulama tafsir yang betul. Okey. Ni bukan ulama ni mengaku. Okay. Sebelum wafat dahulu, sebelum Nabi SAW wafat, Rasulullah SAW pernah menghantar bala tentera yang dipimpin oleh Sayyidina Dirar bin Al-Azwar Al-Asadi. Nabi pernah hantar seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Dirar daripada kabilah Tulaihah juga. Kabilah Tulah. Supaya memerangi Tulaihah hak ngaku jadi Nabi palsu ni. Zaman Nabi lagi. Jumlah pengikut Tulaihah semakin besar apabila kabilah-kabilah lain yang berjiran berjaya dipengaruhi, maka tentera Sayyidina Dirar radhiyallahu anhu yang kecil tidak sepadan menghadapinya, tak lawan. Kecil sangat tentera hak Sayyidina Dirar ni. Lalu mereka pulang ke Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat, meninggal Nabi. Maka naik Sayyidina Abu Bakar. Sambung cerita dia. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar Sayyidina Khalid bin Al-Walid dengan amanat memberikan semangat. Ni surat pula ni ataupun ucapan Sayyidina Abu Bakar kepada Khalid Al-Walid. Ni'ma Abdullah wa akhul ashirah Khalid bin Al-Walid sayfun min suyufillah sallallahu alal kuffari wal munafiqin. Sayyidina Abu Bakar kata, nak naikkan semangat Sayyidina Khalid, sebaik-baik hamba Allah dan ahli keluarga yang terbaik ialah Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Gelaran ni Nabi sendiri dengan mulut Nabi sendiri yang mulia, Nabi sebut kepada Sayyidina Khalid lepas daripada Sayyidina Khalid balik daripada peperangan Mu'tah. Kita mengaji dah mula tahun ke-8 Hijrah, perang Mu'tah. Ke-8 ke-7 tak ingat. Ke-8 Hijrah, perang Mu'tah. Balik tu Nabi kata Saifullahil Masdul. Khalid ni pedang Allah yang terhunus. Ada. Yang Allah hunuskan kepada mereka yang kafir dan munafik. Sebelum tentera Islam ni tiba, seorang sahabat yang ulum iaitu Sayyidina Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu daripada kalangan kabilah Tai, apabila mengetahui bahawa kabilahnya juga terpengaruh dengan Tulaihah, Adi diizinkan pulang untuk memujuk kaumnya agar kembali beriman. Usaha Sayyidina Adi bin Hatim tersebut menghasilkan kejayaan sehingga berjaya mengumpulkan bala tentera yang besar daripada kaumnya dengan lengkap bersenjata beserta kenderaan kuda dan unta berjumlah 1,000 orang anggota. Maka Sayyidina Adi bin Hatim telah berjasa besar kepada Islam dan kaumnya sendiri. Dia Adi bin Hatim ni, dia ni orang Nasrani. Kita baca dah dalam Nurul Yaqin. Adi bin Hatim ni, ayah dia Hatim At-Tai ni terkenal pada zaman jahiliyah seorang pemurah. Nak ayat pemurah ayah dia ni, semut dia bagi makan lagi, semut. Semut dia bagi makan lagi. Lepas tu masa kita ngaji di Azhar, kita babi katalah, masa kita ngaji di Azhar mula, di luar Masjid Al-Azhar ni,
dia ada seming panggil apa kaki lima Masjid Azhar tu. Dia sengeling buat ada lubang kecil. Dia jalan sikit ada lubang, jalan sikit ada lubang. Padahal seming. Ni jalan kaki ni. Bila mana kita tanya Syekh dan sebagainya, dia kata memes ngeleng buat lagu tu. Sebab untuk bagi minum kepada kucing hok lalu. Bila kat air dalam tu kucing boleh minum. Jadi Hatim At-Tai ni dia jahiliah, dia tak dengar Nabi. Okay. Tapi terkenal kisah dia pemurah. Semut dia bagi makan lagi semut. Maka dia ada anak nama Adi. Adi ni orang Nasrani. Bila mana Islam mari, dia tak masuk Islam. Nabi bawa Islam, dia tak masuk Islam. Sehinggalah hamba tak ingat tahun ke berapa dalam kitab Nurul Yakin tu ada. Okay. Sehinggalah kakak dia ada seorang kakak kena tahu dia tentera Islam. Maka Nabi layan molek bila mana dia tahu hok ni anak Hatim At-Tai hok pemurah, Nabi layan molek hok Tino ni kakak kepada Adi layan molek gini masuk Islam kakak dia. Okey. Maka kakak dia masuk Islam, dia pergi cari Adi. Adi lari dah. Lari pergi ke Syam, ke Syria, lari pergi ke Syam. Maka kakak dia kata pergi jumpalah Muhammad. Dia baik. Kalau merasa mana ikut ajaran dia, ikutlah. Mungkin jumpa dulu dengan dia. Maka Adi pun kakak dia royak lagu tu, jami lagu tu, Nabi tak kena nak daripada ini. Okay. Maka Nabi janji dah tak kena nak kepada adik dia kali dia mari masuk Islam. Okay. Maka dia pergi di Madinah jumpa Nabi. Pergi di Madinah jumpa Nabi. Nabi pun kata, dia pun tengok cara Nabi. Okay. Jumpa di masjid dulu. Lepas pada tu Nabi ajak pergi rumah. Nabi ajak pergi rumah, nak ayak tergegaknya hati dia nak masuk Islam ni. Tengah-tengah jalan, Nabi disekat oleh seorang perempuan tua. Perempuan ni ada nyakit. Sahabiah ni ada nyakit Alzheimer, nyakit nyanyuk. Ingat tak ingat. Jadi Nabi berhenti apa ridak Nabi duduk dengan orang puan tua ni. Hak puan ni pula dia nak ayat benda ke Nabi, dia nak ayat, tak nak ayat, dia tak ingat. Pas lama loading dia nak ayat pula, tak ingat pula. Jadi lama Nabi duduk dengan orang Tino ni, dengan perempuan tua ni. Adi duduk kelih. Bukan raja lagu ni. Cara layak orang puan dah lah, orang puan ni nyanyuk. Lama nak beli kau royak hajat dia ke Nabi. Tapi Nabi layak molek. Maka terbuka hati dia, panjanglah perbualan dia tu. Akhirnya terbuka hati, Adi bin Hatim ni terima Islam. Tu cerita dia. Dia ni pemurah. Adi bin Hatim ni kalau kita mengaji hadis, dia ni kerja dia buru menatai. Maka banyak hadis-hadis hukum berkaitan dengan buru ni. Buru menatai, hukum hakim fiqh berkaitan dengan buru menatai ni. Hadis tu mari daripada Sayyidina Adi bin Hatim. Sebab dia ada masalah, dia pergi tanya Nabi bab buru. Tu cerita dia. Okay. Tu Adi bin Hatim At-Tai. Dah. Okay, jadi Adi ni ajak balik. Bila mana tahu kabilah dia terpengaruh dengan Nabi palsu Tulaihah ni, dia ajak balik. Dia minta dengan Sayyidina Bakar nak kelik ke kampung dia At-Tai tu, bersebelah dengan kampung kampung Tulaihah tu, ajak terima Islam balik. Terima balik bapak dia. Terima ajaran dakwah daripada Adi tadi. Okay. Sikit lagi dah. Khalid radhiyallahu anhu kemudiannya menghantar dua orang peninjau, pengintip, iaitu Sayyidina Ukasyah bin Mihsan dan Sayyidina Sabit bin Al-Arqam bin Aqram radhiyallahu anhu, sehingga mereka berdua berjaya membunuh anak saudara Tulaihah yang bernama Hibal. Apabila Tulaihah menemui mayat Hibal, dia dan pembantunya, ada Tulaihah tengok jumpa mayat adik dia, Tulaihah dan pembantunya berjaya mengejar dua orang sahabat itu, lalu berjaya dibunuhnya. Maka kedua-dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma itu pun gugur syahid, mati syahid. Dua orang pengintip yang Sayyidina Khalid Al-Walid atas. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung siapa dia Sayyidina Ukasyah ni. Ada Ukasyah. Siapa dia ni? Istimewa dia. Dia di antara sahabat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Nanti kita akan baca hadis panjang berkenaan dengan kelebihan Sayyidina Ukasyah yang mati syahid ketika mana perang lawan golongan murtad pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. InsyaAllah minggu depan pula. Wallahu a'lamu bis-shawab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berapa ini?